Okey tuan-puan, jom saya bawa tuan-puan jalan-jalan dekat Menara Public Gold. Hari ini saya nak bawa tuan-puan pergi melihat emas-emas yang berada dekat Public Gold ni tuan-puan. Okey, tuan-puan boleh tengok ada 12.5 kilo, ada 1 kilo, ada emas 999 dan 916 juga tuan-puan. Okey, kita bukan ada itu saja, kita ada misi ATM Public Gold juga tuan-puan. Jom saya bawa tuan-puan pergi jalan-jalan dekat Menara Public Gold. Bila tuan-puan masuk, tuan-puan akan jumpa misi ATM Public Gold yang pertama. Okey, tuan-puan akan lihat kat sini. Dekat sini tuan-puan boleh keluarkan pelbagai jenis desain mesin emas yang tuan-puan nak. Okey. Yang kedua, jom saya bawa tuan-puan berjalan sikit, tuan-puan akan jumpa kaunter pendaftaran. Kena daftar dulu tuan-puan . Lepas daftar baru tuan-puan boleh naik ke level 1. Ini misi ATM Public Gold yang kedua tuan-puan. Dekat sini tuan-puan boleh tengok lah. Tuan-puan boleh keluarkan emas 10 dinar. Okey, item yang besar-besar 20 gram pun boleh keluarkan dekat sini tuan-puan. 50 gram pun boleh keluarkan. Alright. Dan bukan itu saja tuan-puan boleh keluarkan barang kemas. Okey, emas 999 melalui misi ATM ni. Alright, ada banyak lagi lah tuan-puan desain dekat sini. Tuan-puan boleh datang dan tuan-puan boleh lihat sendiri. Okey, jom saya bawa tuan-puan ke level 1. Okey, tuan-puan jalan ke sini. Kita pergi ke atas. Alright, jom. Level 1. Let's go. Okey tuan-puan, ini level 1 tuan-puan. Tuan boleh datang kat sini, tuan boleh tengok sendiri. Ada pelbagai jenis emas 999 dan 916. Okey, yang paling penting sekali tuan-puan kena daftar dahulu. Okey, lepas daftar nama, tuan terus boleh lihat lah. Alright. Ini dia tuan-puan. Dekat Menara Public Gold, tuan boleh datang, tuan boleh lihat sendiri emas-emas ini. Okey. Lawa tuan-puan. Okey, dan ini yang paling best tuan-puan. Emas 12.5 kilo yang bernilai 6 juta. Kalau tuan-puan ada bajet 6 juta, tuan-puan dah boleh miliki emas tuan-puan. Okey, di belakang tu ada 1 kilo, 250 gram dan 100 gram tuan-puan. Okey. Jom saya bawa tuan-puan. Kita tengok desain untuk Aurora Italia. Okay. Barang kemas 916 tuan. Dekat sini banyak tuan-puan, masya-Allah. Okey, ini adalah kalau tuan-puan nak keluarkan emas melalui PG Jewel, tuan-puan boleh beli terus emas dekat PG Jewel ni melalui PG Mall. Boleh tengok tuan-puan, banyak yang desain. Kita juga ada cincin tuan-puan . Ini bukan cincin. Cincin dekat bahagian sini sikit. Ni dia tuan-puan. Kita ada pelbagai jenis desain cincin. Tuan-puan boleh datang. Okey. Lihat sendiri tuan-puan. Dekat Public Gold ni tuan-puan. Okey, kita bukan ada saja emas, kita ada sekali dengan silver tuan-puan. Ini 1 kilo emas dan 1 kilo silver. Ada juga berantai dan gelang emas tuan-puan. Ini gelang emas. Ini jam emas.
Okey, tuan-puan boleh datang sendiri, lihat sendiri. Okey, pelbagai jenis emas 999 DPG jual di Menara Public Gold. Jom saya bawa tuan-puan, kita pergi tengok barang emas 999 tuan. Jom. Ni dia tuan-puan. Okey, tuan-puan boleh tengok dekat sini. Ini semua berketurunan 999 tuan-puan ya. Kita juga ada rantai tuan-puan. Okey, rantai emas pun ada. Tuan-puan tak perlu risau lagi beli emas 999 yang barang kemas tu tuan-puan. Kita gunakan teknologi yang baru tuan-puan. Okey, kita gunakan teknologi yang baru. Teknologi ini mengeraskan emas-emas tu tuan-puan, dia tak lembek dan tak mudah patah. Okey, tuan-puan boleh datang kalau tuan-puan nak buat urusan. Tuan-puan nak jual emas, nak beli emas, nak pajak emas, tuan-puan boleh datang dekat Menara Public Level 1. Okey, tuan-puan boleh hadirkan diri tuan-puan. Datanglah dekat sini tuan-puan. Ini tuan-puan kaunter untuk tuan-puan nak jual emas, nak beli emas ataupun nak pajak emas, tuan-puan boleh datang ke sini. Kalau tuan-puan nak menabung emas, nak pajak emas, tuan-puan boleh klik, boleh pergi dekat saya punya description. Saya dah terterakan macam mana cara tuan-puan nak daftar akaun emas. Alright, jumpa lagi tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video.